Macam mana kita nak beli tiket bas di aplikasi RedBus? Kalau korang belum ada akaun RedBus, korang boleh daftar menggunakan kod ini. Mula sekali, pilih lokasi yang kita nak naik dan lokasi yang kita tuju. Seterusnya, pilih tarikh perjalanan dan tekan butang search untuk lihat senarai perjalanan yang available. Seterusnya, pilih syarikat bas yang kita nak dan kita perlu pilih kedudukan kerusi. Selepas dah pilih kerusi, pilih pula tempat berlepas dan tempat yang kita nak turun. Dekat sini, kita perlu isi maklumat penumpang seperti nama dan umur. Sekiranya kita nak dapatkan boarding pass, kita perlu klik pada option Add Boarding Pass. Dekat sini pun ada pilihan untuk refund guarantee. Akhir sekali, selesaikan proses pembayaran dan ini adalah contoh boarding pass dalam aplikasi RedBus.